إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang, salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin Hajah boleh kenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum. Saya Hajah Nursyah binti Ismail dari Bandar Baru Bangi. Masya Allah. Adakah ini kali pertama Hajah sertai program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i? Ya, ini adalah kali pertama saya mengikuti program ini. Masya Allah. Jadi pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin Hajah boleh kongsikan pengalaman Hajah pada tahun ini. Ya, sudah tentu saya merasa sangat bergembira dan sangat bersyukur kerana Ramadan ini saya dapat mengikuti program ini sebab selama ini saya setiap tahun mengikuti tadarus di surau. Tapi kali ini saya rasa saya nak sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan saya, maka Allah pertemukan saya dengan program ini. Syukur sangat-sangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Allah pilih kita untuk sama-sama berada dalam program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah ni. Jadi Hajah rasa adakah program ini mempunyai keistimewaan tersendiri? Ya, saya rasa program ini sangat istimewa kerana Syekh memberi kita tadabbur dan diberi cara-cara untuk beribadat dan sebagainya, dan saya rasa dapat menambahkan lagi amalan saya, dan apabila membaca Quran saya lebih merasa lebih fahamlah dan lebih khusyuk dalam membaca Quran, dan juga bila mendirikan solat dengan membaca ayat-ayat yang ditadabbur oleh Syekh. Masya Allah Hajah. Jadi Hajah dekat luar sana mungkin ramai lagi sahabat-sahabat kita yang belum berpeluang merasai kelazatan dan kemanisan majlis ilmu ni. Program khas Ramadan ni, special bulan Ramadan ni, Masya Allah. Jadi mungkin Hajah boleh kongsikan dalam banyak tausiah Syekh, dalam banyak nasihat, syarahan Syekh, ada tak yang benar-benar memberi kesan dalam hati Hajah atau dalam hidup Hajah? Hajah boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat kita di luar sana. Yang paling saya terkesan apabila Syekh memberi tausiah tentang surah yang 10 terakhir Al-Baqarah, di mana Nabi mendapat direct daripada Allah, dan itu memberi lebih berkesanlah kepada saya. Selama ini kita memang berzikir selepas subuh dan maghrib, memang membaca, tapi tidak ada penghayatan. Tapi dengan mendengar tausiah daripada Syekh, menambahkan lagi lah kekhusyukan dan lebih mendalam perasaan saya terhadap ayat tersebut. Masya Allah. Hajah rasa program ini memberi kesan dalam hati Hajah, dalam hidup Hajah sendiri. Ya. Saya rasa sangat-sangat memberi kesan kepada diri saya, dan saya rasa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan lepas. Jadi saya rasa kalau umur panjang saya akan ikut lagi program ini. Masya Allah, Masya Allah. Belum habis Ramadan lagi, kita dah azam dah untuk tahun depan. InsyaAllah jika Allah pilih kita, jika masih ada kesempatan dan peluang, kita akan sertai lagi program khas Ramadan bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Akhir kalam Hajah, mungkin Hajah boleh kongsikan harapan Hajah. Harapan saya semoga program ini berterusan hingga ke masa akan datang, dan kalau boleh ya, biarlah bukan Ramadan saja, dan boleh kita jemput lagi sesiapa yang belum berkesempatan mengikuti program ini untuk menyertai. InsyaAllah, insyaAllah. Akhir kalam daripada hati Hajah sendiri, ada yang ingin disampaikan insyaAllah? Ya, saya rasa bersyukur kerana saya dapat, setelah saya datang ke sini mengikuti kelas Lataif Quran, baru saya mengetahui program ni. Jadi saya rasa syukur sangat-sangat. Saya rasa tak terlambatlah saya untuk mengikutinya, dan seterusnya hinggalah akhir hayat. Amin. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Hajah, jazakallah khair. Moga-moga Allah terus membimbing kita, memberi taufik dan hidayah pada kita, dan terus memilih kita untuk menjadi ahli Quran, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.